Istanbul. Here we go. Bermulalah perjalanan kami daripada Kuala Lumpur ke Turki. So perjalanan ini ambil masa 13 jam, sangat lama. Yang mana kita akan bergerak daripada KL ke Muscat. Kita akan transit 1 jam and then bergerak dari Muscat ke Istanbul. So this is my longest flight. Here we go. Let's go. Hello, a very good morning everyone. So sekarang kita berada dekat KLIA 1. 3 hari lepas saya pun kat sini juga. Saya baru balik daripada Korea. So hari ni kita akan fly pergi Istanbul. Yeah, kita akan pergi Turki guys. Untuk berapa hari? Untuk almost 2 week Almost 2 weeks, 11 hari. And then nanti waktu nak balik tu kita akan transit lama dekat Muscat, macam 30 jam lebih. So waktu tu kita akan keluar pergi jalan dekat Oman for the last day. So vlog kali ni saya akan pecah-pecahkan jugalah Turkey, the attraction and apa yang menarik. And kita orang pergi DIY and the leader for this trip is Mi. Bismillah. dia yang uruskan semua. Thank you so much Ainin. Sebab saya baru balik Korea, saya dah cakap dia saya busy, saya tak ada masa, and dia willing to do everything DIY. Thank you. InsyaAllah doakan kita sampai selamat pergi dan selamat balik. Ya, so sekarang boarding gate nak buka lagi 10 minit. So here we go. Kita dah masuk tadi, dah check in, and I'm so excited because Turkey is always be my dreams. Sejak dulu dah, berapa tahun dah teringin nak pergi. Lagi-lagi dia memang teringin nak pergi negara Arab. Ya, But Turkey is not Arab. Turkey nak Arab. Kau teringin nak pergi negara apa? Negara yang macam Negara yang Middle East lah. Negara area tu kan. Middle East. So today InsyaAllah doa kita tercapai hari ni. Kita akan sampai kita akan pergi Oman dulu, transit 1 jam, tukar flight, and then kita akan naik flight ke Istanbul. So ni outfit saya. Kita buat TikTok tadi. Okay lah, let's go. Bye, ngantuk. Kita tidur dalam flight nanti, okay? Let's go. Kita naik Oman Air by the way. Yeah. Okay. Yeah. Ainin, ada meal weh? 2 kali meal masuk. Yeah. Bye-bye. Goodbye Malaysia. Istanbul. Here we go. Yeah. Kau boleh dengar lagu sini? Tak. Hari tu kau naik Malaysia Airlines. Ada bantal, tunjukkan. Ada selimut. And ni apa? Earpod. Selimut. And ada TV. Ada earpod. Orang tak boleh lagi sebab ni English. Kau pasang ni dulu baru kau boleh dengar lagu dia. Oh, boleh pilih. Buka earphone tu. Oh, kita game ada lah. Tapi kadang kalau Malaysia Airlines game dia tak function tau. Ada movies. Wow, menarik. Goodbye Malaysia. Phone. Kita akan dapat makanan dalam flight tau. And I'm so excited. Orang cakap makanan Oman Air sedap. Kita pergi Muscat dulu, lepas tu kita transit 1 jam, lepas tu kita pergi Istanbul. Istanbul aku datang.
عادل 25 درجة مئوية. لسلامتكم نجابكم بقاء مقاعدكم مع ترك أسمة المقاعد مربوطة لحين توقفات وقفا كليا وتطفئ. Ni first time jugalah saya naik airline Oman Air. Surprisingly, it is cheaper compared to other airline waktu saya nak book flight ni. And then, dia punya service pun mantap. Makanan dia sedap. And then, dia punya airplane ni agak besar. It is Boeing. And then, always put your luggage ataupun bag opposite. Dekat cabin yang opposite dengan you guys. Supaya korang boleh tengok dari jauh. Ini kau tahu tak aku cantik juga. And then yes, this is my longest flight. Flight paling lama saya pernah pergi kan. Daripada one country to another, 13 hours. Too long. Saya pun memang sangat lengur penat. Bayangkan spend separuh hari dalam ni. Kawan saya ni dah bersila dalam ni. Tengoklah. Saya dah tidur banyak kali. Bangun-bangun tak sampai lagi. So macam ni lah apa kita nak buat. Dekat dalam ni pun tak ada internet semua kan. So you guys boleh enjoy. Saya rasa kalau pergi dengan your partner, kalau pergi honeymoon ke, good time for bonding and all. And saya pergi dengan Aini ni pun good time for our bonding lah. And then time for eat. Chicken rice. Tak, nanti dia akan tanya kita. Lapar tu, sumpah. Rice, nasi. Sayur. Aini cakap sontau. Ni bukan Korea. Wah, tengoklah Oman. Tak ada bangunan pun guys. Okay, transit dekat Oman 1 jam je. Tapi kami terlalu rushing untuk cari pintu gate pelepasan untuk ke Istanbul. So memang 1 jam tu tak rasa macam rehat pun. Literally kita just turun daripada flight and then naik flight lain. And then yeah, here we go. This is our second flight ke Istanbul. Catch flights, not feelings. Ada orang pula kat belakang ni. Nak balik. Tak, 1 jam transit tu bukan transit weh. 13 jam. 13 jam tu. Double 3D. This is my seat. 6 hours. 20. Thank you. What drinks available? I'm sorry, what? Kita ada coffee, cream, spoon, toasted. Tak masalah. Aku dah agak sebab
Okay, yang penting dapat another meal lah. So sebabkan flight 2 kali kan, so 2 kali kita dapat meal yang complete. So yang ni dia macam biryani, and then dia bagi kek and buah and air mineral comel dalam bekas ni. And then ada bagi butter untuk makan dengan roti kosong ni. Okay lah, not bad. And then yang ini kita orang pakai travel SIM card lah. Yang ni saya beli daripada Shopee. Hari tu saya pergi Korea pun saya beli travel SIM card daripada brand yang ini. It's very convenient. Macam senang lah. You guys boleh pasang siap-siap sebelum sampai. So nanti bila landed je, phone korang terus boleh dapat internet. So link saya drop dekat bawah, okay? Is 6 degrees Celsius. For your safety, please remain seated with your seatbelt securely fastened as the aircraft must come to complete stop on the seatbelt sign has been switched off. Weh, sejuk weh. Malu anak lalu. Kita dah sampai dekat Turkey. Alhamdulillah. So kita sampai selepas 13 jam flight. Oh my god, it's crazy. Saya tak pernah flight selama ni guys. 13 jam. 1 jam transit, so 12 jam atas flight. Oh my god. So sekarang kita nak settle kat urusan-urusan kita. Kita naik metro untuk balik hotel. Because this is DIY trip. Kita jalan sendiri tanpa agent. Alhamdulillah sampai selamat. Saya dah call mak saya, ayah saya, and everything is okay. Alhamdulillah. Tapi sumpah jet lag sebab otak saya sekarang ni macam Malaysia pukul 10 malam. Sekarang ni pukul 6 petang dekat Istanbul, dekat Turkey. So otak saya ni tengah nak reset. Sekarang ni kan malam kat Malaysia. So otak saya tengah mengantuk sekarang ni walaupun sekarang baru pukul 6 petang di Turkey. It's still bright. Look at it. Cerah lagi guys. So sekarang saya nak basuh muka, to brush my teeth, pakai moisturizer, tukar baju ni. Saya nak keluarkan dalam luggage saya, nak keluarkan baju puffer sebab sejuk sekarang ni 5 degree Celsius dekat luar. And saya nak pakai thermalwear yang untuk badan, untuk protect kita daripada sejuk tu. Welcome to Istanbul. Wait. Nak keluarkan puffer jacket. Betul lah, boleh tanya what should I wear. Yeah, this is my puffer jacket, warna pink. Dia memang tak masuk dengan banyak benda, tapi okay lah. I think just nice. Thermalwear ni memang membantu sebab saya kat Korea, saya tak sejuk sebab ada ni. Saya akan pakai tukar baju dulu sebelum kita keluar daripada airport ni. Saya akan letak link kat bawah kalau korang berminat beli, termasuk dengan puffer jacket warna pink ni, okay? Semuanya dekat Shopee guys. بس انتوا لو الحين Itu je cukup. Satu cukup, okay Tapi dah lah. kita kena reload now. Okay, reload. So Reload. Okay, So top up. top up. Mantap. Alhamdulillah. So now put more money. Bila keluar je daripada airport memang sejuk lah. Sebab sekarang Turkey tengah musim winter. It is 5 degrees Celsius. Waktu malam pula tu. And then kita tengah tunggu metro kita sampai. So dekat sini bagi saya okey je untuk travel. Tapi saya rasa risau sikit sebab lelaki dia ramai. And then you guys boleh tengok elevator ni dia sangatlah kecil and sangat tinggi. Korang tengok. Gayat kan? Ni kalau terjatuh risau. And then ada juga metro yang dia memang tak ada lift. So korang kena naik escalator macam tadi tu. So kita dah sampai dekat Istanbul. Kita nak pergi ke kita punya hotel, naik Grab sahaja. And this is our hotel. Dia nampak macam traditional. We stay at New Cherry Hotel. So kita jumpa esok, okay? By the way, thank you so much teman saya daripada KL ke Istanbul. Esok kita pergi jalan-jalan dekat Istanbul and jangan lupa tengok vlog.
nanti seterusnya. Okay, don't forget to subscribe, like, share and comment down below. Bye bye. Thank you. Assalamualaikum.